Dapat berapa biji nugget dari seekor ayam? Hari tu aku pergi pasar nak beli nugget, tapi harga dia RM20 untuk sekilo. Baik aku beli ayam seekor. Jadi aku nak tengok berapa biji nugget yang kita dapat daripada seekor ayam. Jom kita mula. Aku mula dengan ambil bahagian isi dan potong kecil-kecil. Lepas tu aku masuk ke ayam dalam blender. Aku campur tepung jagung, garam sikit, black pepper, dan aku blender sampai hancur. Tapi betul ke macam ni cara buat nugget? Tak apalah, aku teruskan juga. Aku ambil isi ayam ni dan aku bentukkan dia macam nugget. Aku buat bentuk love, bentuk nugget McD dan bentuk peha ayam. Hehehe. Lepas tu aku bekukan selama 30 minit. Sambil tunggu nugget keras, aku buat dia punya kulit luar. Aku tak suka pakai breadcrumb. Jadi aku campurkan tepung gandum, tepung jagung, garlic powder dan paprika. Gaul-gaul dan salut dengan nugget. Lepas dah salut semua dengan nugget, aku pun isi air sparkling ke dalam tepung tadi. Tapi untuk apa? Jadi aku salut nugget sekali lagi dan mula goreng. Tak sabar aku nak tengok berapa biji nugget yang aku boleh dapat. Sedapnya. Goreng punya goreng. Alamak, aku lupa nak kira. Korang sempat kira tak berapa aku makan tadi?